Hai korang, nak masak apa hari ni? Hari ni saya nak masak ayam masak belada. Makan dengan nasi putih, tambah dengan acar timun, telur mata ataupun telur dadah. Apa lagi, jom kita buat. Ayam yang sudah dicuci bersih, letakkan garam dan juga serbuk kunyit. Sapu rata garam dan juga serbuk kunyit pada ayam. Pada sebelah lagi pun kita letakkan garam dan juga serbuk kunyit. Dah tu kita lumur-lumurkan biar rata. Dah sapu rata, kita biarkan dulu. Sekarang kita nak buat sambal. Saya gunakan 10 biji cili merah besar. Kita potong kecil-kecil. 130 gram bawang merah. Lebih kurang 6 ulas kita potong kecil supaya senang kita nak kisar. 30 gram cili api. 4 ulas bawang putih. Masukkan semua ke dalam pengisar. Kisar semua bahan. Jangan kisar terlalu halus. Dalam kuali panaskan minyak. Kita goreng ayam. Jika nak garing, boleh goreng sehingga garing. Dah masak, kita angkat. Ketuk 2 batang serai. Gunakan minyak goreng ayam tadi. Jika banyak, keluarkan sedikit. Sebelum masukkan bahan kisar, kita tumis 2 batang serai. Bila serai sudah naik bau, masukkan bahan kisar. Tumis sehingga sedikit kering. Bila air daripada cili dan bawang sudah kering, masukkan 3 sudu besar gula, 1 sudu kecil garam, sedikit Ajinomoto jika suka. Kacau lagi. Bila semua bahan sudah sebati, bolehlah kita rasa terlebih dahulu. Jika tak cukup rasa, bolehlah kita tambah. Koyak-koyakkan 4 helai daun limau purut. Masukkan ke dalam kuali. Perahkan 1 biji asam limau. Jika sambal kering, tambahkan sedikit air. Kacau sehingga sambal betul-betul masak. Kemudian bolehlah masukkan ayam. Gaul biar rata. Biar semua ayam bersalut sambal. Masakkan lagi sekejap supaya sambal dapat menyerap masuk ke dalam isi ayam. Kemudian matikan api dan bolehlah kita hidangkan. Selamat mencuba.